kepak kepung gebung 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 kepak gebung gebung gebung. Wait. Wait Tip. Kau ni tak bosan ke Tip? Aku bosan ni Tip. Ni kau ni tak bosan ke? Aku tengok muka kau pun dah macam bosan gila je ni. Aku ni bukan main bosan, kau tahu tak? Duk bunyi kau punya tu kepak-kepak gembung gebung, kepak-kepak gebung gebung, tak habis-habis. Aduh, aku ni dah penat tadi balik kerja. Aduh, kau ni tak bosan sangat ke? Dah malam ni tak nak keluar makan ke lepak-lepak ke? Macam kita keluar makan lah, lepak je. Aku belanja, tak apa, aku baru lepas gaji ni. Aib, sabar jap. Engkau lepas gaji Wih, boleh cun juga. Nak lepak kedai makan mana? Aku ni bosan ni. Kita makan chicken chop ke, ayam chop ke, lamb chop ke, turtle chop ke, tak kisahlah. Asalkan kau belanja. Macam boleh kan? Kalau boleh macam tu, jomlah. Jom. Aku bawa kereta, jom. Aku pilih kedai jom. Wih, baik gila Tiff hari ni nak belanja kita makan dekat kedai makan. Tak kisah pun ambil banyak mana, boleh kan? So jom kita naik kereta Lamborghini. So we start engine dulu. Vroom vroom vroom. Sekejap. Okey, kita undur. So, kita tengoklah kat Pekan ada kedai makan apa je. Aku rasa kan Tip, nak kedai makan baru tu Tip. Kedai makan baru kau kata? Kedai tu tak sedap. Aku dah try dah hari tu dengan family aku, dengan atuk nenek aku. Memang tak sedap. Dia punya lamb chop tu pahit, kau tahu tak? Tak ada rasa langsung. Dia punya kuah BBQ pun tak rasa kuah, kau tahu tak? Vince, kau carilah kedai makan yang sedap sikit, Vince. Kita ni dah lama kan tak makan berdua. Maksudnya macam aku belanjakan hari ni cari makan tempat pot-pot sedap sikit, boleh tak? Aku ni okey je, tak ada hal. Tapi itulah aku tak tahu nak kedai makan mana. Kedai makan apa ni? So lah drive thru lah kita kita drive thru lah. Jom kita drive thru jap. Okey. Daripada kita menunggu kat dalam, baik kita drive thru. Ya dik. Nak apa dik? Nak chicken chop ke, lamb chop ke, ataupun fresh chop? Kat sini majoriti semua sedap. Kalau macam tu kan bang, ambil 2 lamb chop and then satu lagi spaghetti carbonara level mukedak. Boleh kan? Ada kan? Boleh satu 3 lah. 3 makanan kan? Boleh Lepas tu air Coca-Cola. Boleh Tiff, macam ni Tiff, kau okey ke? Aku lebih daripada okey. Ambil lah, tak apa, aku bayar. Jangan risaulah. Dah, syuh. Give order. Pak. Aku ni tak sabar nak makan ni. Sabar jap, aku order. Bang, boleh bang? Ambil semua terus yang saya sebut tadi Bayar kat mana? Depan? Okey, baik. Bang, macam mana bang? Mana? Dah siap lah, bayar bang. Terima kasih bang. So saya pun dah balik letak duit atas meja tu. So jom. Jom Tip. Kita lepak ke? Jalan-jalan ke kan? Kita lepak makan dah kereta kan? Sambil-sambil tu kita pun dah beli. So jom kita jalan-jalan dulu. Vince, kau tahu tak dekat campsite mana tak? Aku ada tengok satu berita yang adanya food fest. Bukan food fest lah, satu macam tempat orang kata review makanan pun ada. Tempat lebih kurang food fest lah. Ada pameran lah, itulah inilah. Kau nak try pergi tak? Macam best je. Nak pergi tak? Macam mana? Kalau nak pergi, aku on je. Adik, kat mana? Kat campsite yang tu yang hari tu kita duduk tu macam best je. Boleh juga. Boleh. Aku try bawa sampai tempat camp tu macam best je. Aku tak tahu pula info-info tu. So jom kita try pergi. Aduh, kereta ni tak boleh laju sikit ke? Aku ni dah tengah lapar dengan Tip ni. Aduh. Sabar je, kita corner sini. Corner dulu. Okey. Uish, dah sampai ke? Macam menarik je. Tempat parking kereta. Abang boleh masuk bang Okey, baik. Kita parking kereta. Parking kereta kat mana? Dia cakap parking kereta kat mana? So okey, kita parking dalam Mana nak parking? Aduh, parking luar lah. Pasuk dia kat sana, aku masuk ikut sini. Adalah tak pilih parking kat sini pun jadilah. So let's go. Wih, meriahnya. Macam best je.
Uish, banyak ni. Weh, siap bila Bro Evan ada air terjun kat tepi ni. Hai, kat tengah jalan pula tu. Wih, ada pameran helikopter 20k. Wow, bapak murah. Ni apa ni? Scan 12 angin. Apa ni? Arek gapi kereta rosak tengah repair. Oh, dia tengah repair kereta, geng. Okay, kita jangan kacau. Wih, ini kereta sport idaman aku ni. Macam menarik je kalau aku beli ni. Berapa ribu lah ni. Tip, macam mana? Kau nak jalan-jalan seorang ke kau nak ikut aku, Tip? Macam mana, Tip? Kau nak ikut aku ke nak jalan seorang, Tip? Tak apalah weh, aku jalan seorang lah. Nanti jumpa balik dekat kereta pukul 9.50 boleh? Kita jumpa kat situ balik, okey? Jom aku gerak dululah. Aku nak jalan-jalan, nak tengok ada makanan ke apa ke. Okey, jom. Ciao dulu, bye-bye. Okey, bye. So jom aku pun nak layan tengok kereta-kereta apa yang ada sebenarnya ni. So kita tengok kereta. Wish, banyak juga pameran kereta yang bisa nampak dekat sini kan. Siap ada apa ni? Nak naik lori kena bayar RM25. Oh, sini nak naik lori. Baik aku naik lori bapak aku punya. So kat sini ada kereta sport. Wih, ini kereta sport idaman aku. Kereta F1. Ini bukan ke kereta F1 yang menang waktu apa drama lumba kereta F1 tu? Siapa nama dia? Riz So, menarik. Ni nak naik kereta kena bayar RM50. Yelah kan, kereta mahal kan. So kena bayar mahal sikit. Harga pun dah keras. So jom kita jalan. Siap ada pentas konsert Michelle Jackson lagu Beijing. So kita tengok dia menari sekejap, geng. Yo, mari brother, kita tak joget bersama-sama. Ya, apa Gangnam Style. Kicau mania. Kicau mania. Bapak ada nyanyi lagu Kicau Mania. Dah lah, aku nak masuk dulu. Mana nak masuknya? Kat sini. Ada jual aiskrim lah kat depan ni. Apa ni? Patung Michelle Jackson. Jangan tutup saya korang. Bagi barang ikhlas maka patung akan bergerak. Barang ikhlas. Dah saya bagi duit. Macam bergerak ke? Saya nak tengok macam mana dia bergerak ke. Saya dah bagi duit dah tu. Dia berjalan. Dia berpusing. Dia berpusing. Dia turun. Lepas tu dia mesti naik balik. Baik. Dah. Baik. Tak menyesal aku bayar RM50. Naik balik. Aduh. Baik. Tu dia. Bukan main tu. Baik. Terima kasih bang. Abang Michael Jackson. Ini nak berperang pergi mana ni? Aku rasa Malaysia lawan Jepun RP tu pun dah habis dah. Ini nak sambung RP Jepun lawan Malaysia tu ke? Aku rasa Malaysia dah merdeka dah. Aduh. Ini siapa punya ni? Macam terbalik je bang, dia punya kereta kebal ni. Nak kata betul tak betul juga orang dia ni. Tak apalah, jom kita jalan-jalan lagi. So kat sini Zari. Wow. Apa ni cycle bang? Ini macam pameran meriam TV lama kan. Kalau korang hidup masa zaman 1956, korang mesti akan jumpa barang-barang macam ni. TV lama, meriam kan, pedang, samurai kan. Korang mesti akan pernah jumpa punya. Apatah lagi si TV lama ni, mesti korang akan pernah jumpa kan. So thank you lah Bang Zarid. Nampak nice tu dia punya tempat. So jom kita pergi ke Zafran Gamer. Wow, kedai makan Zafran Gamer. Masak apa bang? Masak lamb chop ke tu? Tapi itulah saya dah beli tadi bang. Kat sini pun ada vendor machine. Wow, menarik. Tak apalah, nantilah Fish last sekali yang makan. Tip, kau kat sini rupanya Tip. Sambunglah makan Tip. So jom Vin nak jalan lagi. Jalan ke mana lagi? Apa ni? 3 barang ini tertanam sudah 200. Wow. Tak boleh bawa keluar lah kiranya. Serius lah. Sekiranya barang yang ni ditanam ni tak pernah dikeluarkan selama 2000 tahun. Yang tak dapat dikeluarkan oleh orang-orang biasa. Sebenarnya orang luar biasa yang boleh bawa keluar. Wow. So boleh tak saya nak try? Tak payahlah. Mana tahu tiba-tiba keajaiban muncul kan. Dah jom kita tengok kat sini. Tempat duduk. Siap ada. Wow, dia sediakan makanan lah. Aku rasa free kot.
Rasanya free ni. Tak apalah. Jom, aku ni pun tak nak makan sebab dah beli lencop tadi. Apa ni? Berak. Berak RF RM1. Ambil kau kecing 50 sen. Apa ni? Mahal benar lah ya. Dah tak apalah, tak maulah macam ni. Baik aku pergi dekat rumah buang air. Aduh. Tak maulah. Weh. Ini kedai Panda Comel ni menarik tu. Banyak makanan. Tengok. Lencop ada, spaghetti shop ada. Menarik. Ini kan kalau Vin lapar kan, Vin rasa nak makan pun best juga ni. Sedap juga ni. Makan burger Kiang. So kat sini ada apa? Tak main, tak kawan. Tak main. Macam mana saya nak main? Tip. Go tip. Dia bagi saya main. Okay. Sekejap, Vin macam nak main. Macam mana nak naik? Okay, so let's go. Kiri. Mama. Terbatuk saya orang. Dah lah, jomlah jalan balik. Yo. Ini kenapa ni? Ini dah kenapa bang? Bang, sabar bang. Ini dah kenapa ni bang? Alamak, berbahaya ni. Free apa ni? Main ni apa? Yang mesin capit yang diorang kata kan. Boleh main free tu. Baik tu. So kat sini ada jual handphone free. Tak apalah, Vin ada banyak dah. Vin ada 7 iPhone 17 Pro Max. So kat sini apa? Berankan apa dia ni? Ayam masak lemak, ayam masak merah, air matcha, air sirap. Wow, tapi Vin tak suka matcha. Rasa dia macam rumput, betul tak? Betul ke tak? Yang ada dekat live komen sekarang ni, korang cuba komen. Betul tak? Itu rasa rumput. Betul tak? Okay, so jom kita tengok kat sini. Ada air jagung, air green tea dan air Milo. Kedai Azim. Nanti dah Vince ni tengah orang kata dah penuh, dah kembung dah perut kan. So jom kita ke rumah seterusnya. Rumah pula dah. So ini apa ni? Ya Allah, kalau nak tenang ni miskin. Ya Allah, sian ni. Dah lah, kita bagi duit sikit geng. Kita bagi duit sikit supaya dia dimurahkan rezeki kan. Thank you lah. So macam ni rupanya kan bazar apa orang kata pameran untuk hari ni korang. Okey geng, macam tu je lah untuk RP kita pada hari ini, iaitu RP aku berjalan di bazar ke ataupun tempat pameran yang Vin belajar banyak benda yang kita beritahu, kereta sport, barang-barang lama, kedai makanan yang menarik, yang mewah. Kalau korang sudi, korang datanglah ke sini. Mana tahu boleh jumpa Vince. And then korang yang mana belum subscribe YouTube channel Vince_Gaming, korang boleh bagi subscribe dulu, komen, like and share, dan jangan lupa untuk komen nama korang. Kalau korang dah tengok kan, korang cakap lah nama saya Zafran. Macam tu, boleh tak korang? Okey, jadi macam tu je lah untuk RP kita pada hari ini. Jadi stay tune untuk video-video Vince yang akan hantar selepas ini. Jadi bye bye semua. Bye bye.